Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam video interaktif matematik. Baiklah, sambungan bagi menyelesaikan ungkapan algebra. Diberi bahawa A ialah luas dalam sentimeter kuasa 2 sebuah segitiga dengan panjang tapak P cm dan tinggi Q cm. Tulis ungkapan yang mewakili A dan cari nilai A jika P sama dengan 20 dan Q sama dengan 15. Baik, diberi bahawa bentuk yang ditunjukkan adalah bentuk segitiga. Kita buat dulu bentuk segitiga lah. Okay. Katalah ini bentuk segitiga. Baik, segitiga. Kemudian ini segitiga. Yang pertama dia kata apa? Tapak PCM. Mana tapak dia? Ini tapak dia. Tapak dia yang inilah, sini ke sini adalah tapak dengan PCM. P lah, P cm. Kemudian tinggi QCM. Mana tinggi dia? Ini tinggi dia. QCM. Tulis ungkapan yang mewakili A dan cari nilai A. Okay, A tadi apa? A adalah luas. A adalah luas. So, bila A adalah luas, luas adalah sama dengan untuk segitiga. Formula untuk luas segitiga adalah 1/2 darab dengan panjang darab dengan lebar, ataupun lebar darab dengan tinggi. Jadi untuk situasi dekat sini, 1/2 darab dengan P darab dengan Q. Boleh? Kemudian dah bagi tahu dah kat sini bahawa Q adalah sama dengan 15. Q sama dengan 15. Manakala P sama dengan 20. So, kita boleh selesaikan 1/2 darab P. P tadi apa? P sama dengan 20 darab dengan Q. Q berapa? Q sama dengan 15. Contoh. Okay. So, dia adalah sama dengan, yang ni boleh terus tekan kalkulator. 1/2 darab 20 sama dengan 10 darab 15. Jadi 10 darab 15 sama dengan 150. Maka A adalah sama dengan 150.